Okey. Masalah orang kematian isteri suami. Apabila mati suami, maka hukum dia kena beredah lah. Edah ni perempuan tu kena tunggu, jangan berjanguk, jangan buat gapo-gapo, jangan buat gelenya, tunjuk gelenya dalam masa 4 bulan 10 hari. Sebab tok laki demo baru mati. Maka hormat sikit tok laki hok mati 4 bulan 10 hari, tinggalkan perhiasan, jangan keluar rumah. Wajib hukum dia Wajib hukum dia. Okey, saya kerja, cikgu gon ni kaki tangan awal nak kena kerja. Okey, boleh pergi, terpaksa sebab cari nafkah. Kalau tak ada orang makan, apa dia nak makan? Tok laki saya tak beri makan ni dah, saya terpaksa cari kerja. Okey, boleh keluar, tetapi kena jaga syarat dia. Jangan berjanguk, jangan bergapo. Patu muka saya supaya rimal lagu ni. Okey, bubuh bedok sikit, jangan beri pucat so ya. Jangan beri napuk muka yang menakutkan saja. Okey, bawang tidak dibenarkan. Perhiasan tak benar. Jangan belecu, jangan bergapo, pakai pakaian suram sahaja. Warna kelabu, warna hijau tua, warna gikulah. Itu sahaja. Dibenarkan kerana untuk mencari nafkah. Orang edah boleh keluar rumah ada beberapa sebab. Salah satunya kalau kebakaran, wajib kena tubik. Ni terbakar, bomba kata terjung lah. Tak boleh minta maaf. Hamba dalam edah. Terjung ni pakai api di atas belakang ni. Biar, tak boleh nak tubik. Ni berat ni, jahil murakab molek ni. Maka boleh keluar. Rimah masuk dalam rumah. Boleh hunggar, lari pas Kota Baru pun tak apa. Takut selajak. Tak apa. Berdosa, tidak berdosa sebab rimah masuk dalam rumah. Ataupun perempuan, sebab boleh keluar ketika edah buah. Boleh. Hamba duk sorang di rumah puahnya lah. Tok laki tak ada, anak tak ada. Tok laki tak ada dah, anak pun tak ada. Pas lagu mana hamba nak pergi buah rumah jiran sebelah. Boleh ke tak? Boleh. Syarat kena balik tidur sebelum maghrib, kena tidur rumah. Ya sebab apa? Sebab perempuan ni terbiak dia, perangai dia memang nak buah. Mesyuarat tikak ni memang tertuduh kena beri mesyuarat tikak. Siapa boleh? Syarat kata boleh gitu tubik buah, boleh perempuan. Kerana nak tubik buah boleh. Tetapi syarat malam kena tidur semula.